kau habis 7 tahun pun ada penyesalan. Aku ni sampai sekarang menyesal tak ambil alih aku tu. Oh, kau ada rasa macam tu juga? Menyesal tu. Lagi-lagi macam kau habis 21 kan. Yes. Kalau aku akan habis 23. Okay. So 23 tu yang muda lagi. Muda lagi. Boleh je nak start balik daripada kosong masuk aku dalam dunia akademik ke apa kan. Akademik boleh lah. Kalau Kejap je. even masa aku habis, mak aku suruh. Habis kan. Masa aku habis, aku dah register tau. Okay. Register, tiba-tiba aku meniaga. Masa tu aku meniaga. Aku meniaga makeup macam tu. Oh iya kosmetik Kosmetik. Aku meniaga kosmetik macam tu. Masa tu yang kalau aku masuk dekat Azri Walter punya podcast tu, nak belajar cara jual ke? aku cerita kat dia memang bukan. Azri Walter tu aku dengan Azri Walter ada persamaan yang sama, which is kita orang direct selling. Oh yeah. Masa podcast tu, masa yang aku buat jual kosmetik tu, aku pergi ke orang bro.